Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli Berazak selaku pengurus restoran One Mi Kitchen. Hari ini kami menerima kunjungan dari Pusat Zakat Melaka di atas pemberian penganugerahan logo Usahawan Berkat Melaka. Jadi di sini saya selaku usahawan ingin menyeru usahawan-usahawan lain yang berada di negeri Melaka untuk menunaikan kewajipan kita sebagai seorang Muslim, iaitu bayarlah zakat supaya perniagaan kita lebih maju, lebih bersih dan lebih dipercayai oleh semua umat Islam di Malaysia. Terima kasih, insya-Allah.